Jarang Pak Kodi marah ni. Kenapa? Tak tahu Pak Kodi hari ni moody sangat. Oh, ya? Ya. Oh, Pak Kodi. Air teh obeng satu. Habis? Teh obeng so. Tobing. Teh obeng. Hang? Tak nak takut Kau datang tak datang sini, tak nak order apa-apa. Berambus. Tak nak alah. Oh, tak nak air pun nak marah. Asal Ini kedai aku tau. Alah. Tak tahu perasaan aku macam mana, tak tahu. Asal. Hang tak tahu perasaan ni, tak tahu. Sabar. Jangan marah-marah. Tak apa dulu. Marah-marah pula. Bukan orang tak bayar. Apa tak faham perasaan aku? Saya tahulah marah tapi sudu jangan letak atas kepala. Aku punya suka lah, aku punya kedai, aku punya tokek. Wasyuk adu. Okey. Tak. Ayah. Cemang. Ayah. Selalu. Macam mana? Tadi dia ada marah-marah juga. Mika pun dia marah. Marah. Hai, jap. Suruh saya diam. Ha? Mika. Marah-marah apa perangai lama ada lagi? Aduh, dah pening dah. Mana satu teh, mana satu kopi ni. Mika buat apa tu? Saya tengah buat cek stok baru Oh. saya. Aduh. Pak Kodi. Apa ni? Okey. Saya tahu Pak Kodi ada masalah. Nampak muka pun tahu ketak. Cuba share. Betul tak, Cuk? Tapi... Aku dah buat macam-macam tau. Macam-macam aku dah buat kemas-kemas. Masak sedap menu semua. Aku letak western segala. Aku pakai sanggul lipat berminyak lenga semua. Rapat dia. Bisnes down.